Hampa bayang kan, ada satu tempat dekat dalam bumi kita ni angin dia boleh beku air mata sebelum sempat air mata dia tu. Betul kan? Nama dia Vostok. So, nak cerita dekat hampa, stesen Vostok ni bukanlah tempat kita ni manusia nak suka-suka buat pot healing ke, buat tempat destinasi tiktokers buat konten ke. Itu tempat yang bumi sendiri macam tak nak bagi je manusia duduk sana. Betul. Sebab apa? Suhu paling rendah pernah direkod 89.2 darjah Celsius. Suhu ni tahap kalau hampa, aku, semua orang buka pintu kat rumah, nafas kita ni pun boleh jadi ais bro. Serius. Ini kau punya cerita. Aku cerita sikit kat korang. Dan yang paling pelik, masih lagi ada manusia lepak duduk dekat sana. Bukan robot, bukan alien, tapi manusia, benar-benar manusia. Okey. Kat Vostok ni kan, kalau aku nak bagi tahu, hampa tak boleh nak hidup macam biasa lah. Hembusan nafas dekat sana pun dia boleh jadi berpaku ais. Stesen ni ada dekat tengah-tengah Antartika. Tak ada pokok, tak ada burung, tak ada bunyi manusia. Dia sunyi je. Bunyi sunyi habis, bunyi sunyi. Hang boleh dengar jantung kita sendiri berdegup. Nak bergerak dekat luar pun kena pakai suit tebal gila kan. Pakai macam aku ni mampus terai. Kalau tak, kulit boleh pecah macam gelas rata. Memang kau mesti sejuk. Yang paling pelik kan, matahari kat sana pun pelik coy. Ada masa 6 bulan dia gelap, 6 bulan terang. Sampai hampa atau aku sendiri pun tak tahu bila hari, bila malam. Semua cahaya macam dalam mimpi kan. Serius, tak nak ranjit. Ada satu cerita pula aku saja nak kongsi kan. Ada saintis, dia pernah cerita bro. Masa angin kuat, dia rasa macam dunia ni nak cuba telan dia. Aku tak tahulah apa maksud dia tu. Kamu boleh terangkan tak kat bawah? Tapi yang buat Vostok ni jadi misteri bukan suhu dia kan, tapi tasik bawah ais yang hidup tanpa cahaya. Maksudnya ada satu tasik dalam tu tak ada cahaya yang boleh menembusi. Sebab apa? Bawah lapisan ais setebal 4 kilometer. Ada satu tasik raksasa yang manusia tak pernah sentuh. Itulah dia, tasik Vostok. Tasik ni dia tak pernah kena cahaya matahari sejak jutaan tahun lagi. Saja nak cerita kat hampa kan. Dan ada saintis rasa dalam tasik tu ada benda hidup. Ini ngeri, gentle. Bukan ikan biasa, bukan bakteria biasa. Benda yang hidup dalam gelap yang memang totally gelap. Dan suhu yang tak patut sebenarnya ada kehidupan. Tiba-tiba ada benda hidup. Cuba kita bayangkan, pelik tak pelik? Itulah dia dunia bawah ais yang senyap, gelap, tak ada oksigen macam tempat kita berdiri sekarang. Tapi yang pelik, sangat-sangat pelik, ada sesuatu yang bergerak kat situ. Ni aku nak cerita kat hampa. Ada satu saintis Rusia, dia cerita bro. Masa mereka duk tebuk ais nak ambil sampel kan, tekanan bawah tu kuat kau. Sampai ais yang mereka tebuk tolak balik drill, mereka naik ke atas. Gila. Macam ada benda yang tolak. Tak tahulah apa benda kan. Macam tak nak bagi yang orang nak masuk manusia lah. Macam tak nak bagi manusia masuk dan tahu apa dia kat dalam. Itulah misteri Vostok. Dan yang paling pelik stesen Vostok ni dia bagi rekod cuaca yang bumi lain ataupun tempat lain pun tak mampu nak jawab. Pelik. Dia macam tempat yang terasing dalam satu galaksi kita ni. Kadang-kadang contoh aku bagi ada masa suhu dia tak masuk akal langsung. Lebih sejuk dari planet Marikh. Alamak. Kita dengar pun macam tak logik. Apalah, pelik kan? Tapi
Itulah kebenaran Vostok. Dinding stesen pun tak mampu nak tahan lama kan. Kadang-kadang bunyi dia berkeriut yang kan. Macam ada benda yang ketuk dari luar. Aku tak tahulah, mungkin terlalu sejuk kan. Ada juga saintis cakap mereka ni pernah dengar satu bunyi dari bawah ais. Pelik lah Muhammad ni. Bunyi macam whistle. Whistle? Atau dia orang kata macam bunyi sesuatu yang bergerak jauh kat dalam tanah. Benda ni pelik tau. Aku macam tak boleh nak fikir tau. Dan benda yang paling syahdu ni, ni aku nak cerita kat aku. Masa demo masuk bilik tidur, udara kat dalam tu kering tau. Jadi bila napeh demo keluar ni, dia jadi macam salji-salji halus tau. Ya, sebab terlalu sejuk. Ada hari pula demo ni rasa macam pernah duduk dekat planet lain, bukan dekat bumi. Bro, pelik tak? Jadi, hampa ingatlah kan, kalau ipoh hujan pun kita dah sejuk. Apatah lagi Vostok ni. Itu manusia lawan dunia yang tak pernah nak bagi kita can. Jadi, nak bagi tahu kat hampa ni kan, tempat paling sejuk dalam dunia. Tapi manusia masih lagi cuba nak belajar. Tetap cuba nak faham bumi ni. Walaupun bumi tak pernah nak bagi can kita try belajar. Kadang-kadang tempat yang paling sunyi itulah tempat yang paling banyak rahsia. Itu cerita Vostok kan. Cerita yang hanya tinggal dalam hati. Itu hampa fikir lah sendiri. Jangan kau memendap udah. Dunia ni tak udah-udah dengan misteri. So, sampai jumpa dalam video ataupun episod yang akan datang. Salam.